Bersama me is Aunty Sabaria from Kuching, from Kuching Sarawak. Aunty, saya dengar Aunty ada testimoni bagus makan produk Nutrika. Ya. Aunty boleh share tak? Saya makan Nutrika start bulan 1 itu kan. Saya masuk Nutrika. Saya makan 2 sachet. Saya ni pengidap asma yang teruk lah. Masuk hospital, keluar hospital dengan asma tu. Habis tu setelah saya konsum Nutrika, asma saya berkurangan, boleh katakan baiklah, tak perlu nak tu pakai inhaler. Kalau dulu inhaler siang malam inhaler kan. Lama dah Aunty dah asma tu? Asma dah lama. Tapi dia hilang datang. Dia tak berterusan lah dulu kan. Tapi kalau dia datang bila batuk, dia terus masuk hospital. Sekarang so dah makan Nutrika, alhamdulillah. Alhamdulillah dengan Nutrika, dengan izin Allah, saya sembuh sekarang ni. Berapa sachet Aunty ambil sehari? And berapa lama? Saya ambil 1 pagi, 1 malam. Berapa lama Aunty makan Nutrika? Start bulan 1 itu. Bulan 1 ini bulan 8. Ya. Okay, terima kasih Aunty.